boleh sembah Allah kamu. Datangkan celah-celah bukit ni seekor unta. Kan? Nabi Allah Saleh berdoa. Akhirnya Allah datangkan mukjizat. Unta betina celah-celah batu. Kata itu naqatullah, itu adalah unta Allah. Bukannya lahir daripada dunia ni. Ni unta Allah. Jadi apabila diarahkan oleh Allah kepada Nabi Saleh, hari ni air yang kamu duduk ambil hari-hari itu, hari ni kamu boleh ambil. Bawa baliklah, simpan. Sebab besok unta pula minum. Tukar-tukar. Unta minum, tak ada seorang pun boleh ambil air kat situ. Lepas tu unta, esok unta dah tak minum, kamu pula boleh minum. Ambil untuk simpanan 2 hari. Diorang ni ada yang tak ikut arahan. Dia degil juga. Hari unta datang nak minum, dia pergi, dia kat kaki, dia sembelih unta. Kan? Apa jadi kepada kaum Saleh? Allah ranapkan, datangkan gempa bumi, datangkan ketakutan. Satu orang pun tak ditinggalkan. Tak ada pun zuriat yang ditinggalkan. Kan? Kecuali kalau Nabi Nuh kan, yang ikut Nabi Nuh naik kapal. Kan? Tapi Nabi Saleh semua tak ada keturunan. Jadi orang Quraisy ni kalau musim panas dia pergi ke Yaman, musim sejuk dia pergi ke Syam. Jadi masa dia nak pergi ke Syam tu, dia jumpa peninggalan kaum Samud. Jadi kamu tak ingat ke lalu tu, tak tampak ke mana pergi kaum tu? Tak ada kan. Jadi dia ulang lagi supaya kaum Quraisy ni mengingati dan dia bertaubat dan dia menerima hidayah, menerima arahan Rasulullah SAW. Jadi cerita tentang kaum Saleh, kaum Ad ni diceritakan banyak dalam surah. Supaya apa? Supaya orang Quraisy yang Rasulullah ajak untuk masuk Islam tu melihat apa yang telah berlaku kepada mereka. Kan? Jadi di sini kita lihat, kita pergi kepada ayat yang pertama, wasyamsi wa duhaha. Jadi kalimah kalau kita belajar makhraj huruf, syin dengan sin dengan ha dengan ha. Nampak macam pendek kan, tapi kena betul-betul. Wasyamsi wa duhaha. Syamsi. Demi matahari dan cahaya di permulaan siang. Pagi tadi kita bangun-bangun, kita tengok matahari. Dan bukan matahari tu hari semalam, dia hari baru. Setiap hari hari baru. Jangan kata matahari semalam tu, kan? Tapi Allah sebenarnya mengingatkan hari ini hari apa? Hari Selasa. Semalam hari Isnin. Hari baru. Bukan benda lama, bukan kata dah tengok dah semalam, tak payah tengoklah hari ni. Setiap hari kita jumpa dengan matahari yang mengingatkan kita, aku ini hari baru untuk kamu. Gunakan masa siang ni adalah untuk buat ibadat. Kalau ada yang tersalah ada apa, kamu kena bertaubat. Itu setiap hari matahari tu beritahu kat kita. Kita yang tak dengar. Macam mana kita dengar? Melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wal qamari iza talaha. Nanti bulan pula. Bulan malam, bulan datang. Di sini dua-dua ni adalah Allah bersumpah dengan nama matahari yang bersinar, yang kerja dia menyinari alam. Dia akan berada di alam ini pada permulaan siang. Itu menunjukkan dia taat kepada Allah. Dia tak pernah bulan, bintang, waktu kerja dia rutin bila. Dia tak pernah angkuh ataupun tak pernah melanggar apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan suasana gelap yang meliputi kita ni malam tadi jadi siang tadi, hilanglah malam, datangnya siang. Dan bersumpah pula dengan menyebut bulan wal qamar. Apabila dia terbit malam, itu pun menjadi terang mengiringi terbenamnya matahari. Jadi bulan ni cahaya dia sejuk.
Kan? Cahaya dia sejuk. Matahari cahaya dia panas. Yang demikian itu berlaku pada setiap separuh malam. Maksudnya bila datang bulan purnama, apabila sampai 15 hari bulan, muncullah rembulan sebaik sahaja matahari terbenam lalu menyedari cahaya pada waktu malam. Sebenarnya matahari melambangkan waktu alam pada waktu itu seolah-olah mati. Jadi kalau malam tu dia bukan saja malam, tapi nak mengingatkan kita di perjalanan untuk kematian. Kan? Kemudian fajar subuh menyingsing dan matahari terbit seolah alam itu pun hidup kembali. Maksudnya kita berada di dunia hari ini menuju kepada kematian, dan kematian akan dihidupkan balik pada hari kiamat nanti. Kan? Betapa tidak, kerana semua makhluk itu sudah mati akan hidup lagi. Jadi selama ni kalau kita tak bersama dengan tadabbur ni, kita nak siang malam. Sedangkan malam tu menunjukkan kita ni akan mati. Siang tu akan dikembalikan untuk dihisap. Hari-hari kita jumpa siang malam tu, hari-hari Allah nak suruh ingatkan kita ni bukan hidup tak mati. Hidup kita mati. Seperti mana kita tengok malam. Malam ni mengingatkan aku akan mati. Siang pula esok, siang ni mengingatkan aku mati, nanti akan dibangkitkan, akan dihitung apa saja yang kita buat kat dunia. Kan? Kalau tidak kita baca wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Macam ada TikTok yang dia orang kafir, dia boring dah dengan lagu-lagu barat itu. Dia dengar lagu, dia baca, dia hafal surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina kan? Dia macam buat lagu sambil dia drive. Dia orang kafir. Dia dah boring dah dengan lagu-lagu ni. Dia dengar Al-Quran ni, dia jadikan satu muzik untuk dia ulang-ulang. Kalau kita baca pun lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kan sedap kan? Jadi dia ikut. Tapi dia tak, Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Dia dapatlah apa dia nak. Hari ini kita belajar bukan saja Allah bersumpah dengan matahari, bukan saja Allah bersumpah dengan bulan. Hari-hari Allah ingatkan kita, kamu ni akan mati akan dihisap, akan dibalas syurga ataupun neraka mengikut apa yang kita buat kat dunia ni kan. Wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha. Dan siang apabila menampakkannya dan malam apabila menutupnya. Yakni Allah bersumpah lagi, menyebut pula waktu siang apabila menampakkan dirinya. Siang itu membawa sesuatu yang terang dan menyingkapkan tirai kegelapan malam dengan cahaya siang. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan malam apabila suasana gelap yang hitam menudung dan menutup tirainya di permukaan alam. Maka suasana siang itu tugasnya menyikat tudung dengan menyorok kemakmuran di seluruh dunia, dan suasana malam pula bertugas menutupinya kembali. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan langit, Pak, yang amat kukuh bangunannya tanpa ada tiang. Kan? Maksudnya di sini maknanya man was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha. Man kat sini ialah dia kata apa? Dia kata dimasukkan Allah. Allah bersumpah dengan nama langit dan nama Tuhan seru sekalian alam yang mencipta langit tersebut, seterusnya dengan nama bumi serta Tuhan yang menghamparkannya sehingga bumi itu sesuai untuk kita diam kat dunia ni. Untuk haiwan mudah dijadikan sawah, ladang untuk mencari rezeki, walaupun bentuk itu sebenarnya bulat. Kalau kita naik kapal terbang, kita tengok kat depan peta dunia tu kan, kita nampak
kapal terbang gini, lepas tu pusing. Kan? Tapi kalau kita tak naik kapal terbang, kita duduk atas dunia, kita kata bumi tu terhampa. Hakikatnya dia bulat sebab yukawwirul laila wan nahar. Di situ kita boleh lihat apa yang Allah buat atas dunia ni. Allah mudahkan untuk binatang ke manusia ke untuk menguruskan kehidupan dia. Ada pun kemuncak kesempurnaan bangsa manusia ialah dia digunakan akal. Kan? Akal Allah bezakan, boleh membezakan yang baik dengan yang buruk. Mana yang dikatakan takwa, mana pula dikatakan jahat ataupun derhaka. Oleh sebab itu diterangkan pada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kan? Maka Allah mengilhamkan pada manusia itu yang mempunyai jiwa jalan yang salah dan juga jalan yang benar. Qad, tapi apabila siapa yang ikut yang baik, qad aflaha, dia akan beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Tapi sebaliknya qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwa. Kan? Sebab itulah kita tengok solat kita tadi, apabila kita nak semayang, tapi waktu apa, sunat ke fardu, kita faham solat ini adalah untuk mentarbiah jiwa kita. Kan? Kita solat, rokok, sujud dan sebagainya itu sebenarnya nak mentarbiah jiwa kita, nak mensucikan jiwa kita. Kejap asal jiwa kita diperkenankan oleh Allah dengan perkara yang salah sebagai fasik dan perkara yang benar sebagai orang yang bertakwa. Maksudnya apabila Allah bagi kita akal, Allah suruh guna akal ni pada fungsi yang betul. Kan? Sebab itulah kita diharamkan untuk minum arak, makan makanan yang kotor, yang haram, sebab dia boleh merosakkan akal. Apabila akal rosak, dia tak boleh nak bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan? Sebab tu hukum arak adalah haram. Kan? Akhir-akhir ni kita tengok macam mana orang bawa kereta mabuk. Kan? Patutnya jalan straight, dia pening, dia pusing balik apa akhirnya berlaku kemalangan. Kan? Sebab apa? Sebab dia tidak menggunakan akal. Akal ada tapi dirosakkan dengan perkara-perkara yang memabukkan. Okay? Para mufassirin mengatakan Allah bersumpah dengan menyebut 7 macam makhluk. Apa tadi? Wasyamsi. Lagi apa lagi? Wal qamar, wal nahar, wal layl, was sama, wal ard, wa nafsi. 7. Untuk menunjukkan hebatnya Allah, kudratnya Allah, tunggalnya Allah. Maksudnya dialah orang yang hebat, dialah yang menentukan, dialah yang menjadikan, tak ada orang lain, tak ada kongsi-kongsi. Kepakaran yang ada pada Allah tu ada lain, orang lain lagi boleh bantu Allah tak. Tunggalnya Allah menjadikan semua itu. Di samping itu ditunjukkannya betapa besar faedah yang ditimbulkan oleh makhluk itu. Apa yang kita dapat manfaat daripada 7 tadi, kan? Daripada bumi, langit, bulan, betapa besarnya faedah. Ya? Allah tu yang ditimbulkan oleh makhluk itu untuk kepentingan hidup manusia. Adapun makhluk tersebut pasti ada yang mencipta. Kan? 7 tadi tu ada yang mencipta, itu Allah. Ada yang mentadbirkan bila matahari ada, bila matahari tak ada. Perjalanan dia, kan, macam mana bergeraknya, berhentinya kat mana. Bintang-bintangnya ada orbit dia tersendiri. Sebab apa? Sebab dia ada pencipta, ada yang menentukan. Sebab sebelum ni kita tengok apabila Allah kata hancur, Allah kata terbakar. Kan? Itu adalah milik Allah. Atas Allah lah nak menyuruh ataupun mengarah jadi apa. Sebab dia punya. Semua ini menarik akal kita supaya memikirkan keagungan Allah. Jadi kalau kita tengok matahari, bukan takat seronoknya ada matahari yang ini, boleh keringlah baju kita. Bukan setakat tu, tapi nak ajak kita supaya memikirkan Allah tu hebat. Sebab itulah Allah gunakan sumpah-sumpah, was-sama wal lail wal qamar. Ayat sumpah waw tu waw qasam, menunjukkan selepas pada ayat haraf qasam, ayat sumpah, benda itu adalah benda yang besar.
Allah suruh kita ambil perhatian. Okey. Sumpahnya Allah kepada 7 kejadian tadi untuk menguatkan bahawasanya manusia akan beruntung kalau dia dapat mensucikan jiwanya dengan mentaati Allah daripada dicemari oleh perbuatan maksiat dan dosa. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwanya lantaran bersifat kufur dan derhaka yang akan membawa kepada lembah kebinasaan. Sesungguhnya siapa yang menuruti hawa nafsu dia dan akhirnya hawa nafsu membawa kepada kufur kepada Allah, maka terkeluarlah dia daripada golongan orang yang dikira berakal. Kan? Akal ada tapi tak fikir. Akal duduk kat mana? Kau panggil. Mana akal kamu? Duduk kat kaki, kat kepala lutut. Biasa orang kata kat kepala lutut kan. Maksudnya dia termasuk orang yang jahil lagi bebal. Bebal ni kira bodoh lah kan. Jadi itu di antara Allah Ta'ala mulakan dengan 7 kejadian itu nak mengajak kita semua apabila ayat ini kita secara automatik kita nampak apa makhluk yang besar tu, kita nampak di sana keagungan dan kudrat Allah Ta'ala kan? Dan kita tahu semua itu akan mengikut arahan Allah Ta'ala kan? Kemudian seperti mana apabila tak berlakunya beriman orang Quraisy, Allah turunkan kadzabat samud bitaqwaha. Jadi dia suruh Nabi Muhammad ajak kepada orang-orang yang tak beriman tu, tengok mana pergi kaum-kaum Samud. Kan? Kaum Samud ialah dia telah mendustakan Nabi Allah Saleh. Kaum Samud mendustakan rasulnya disebabkan melampaui batas. Kan? Mana tak melampaui batas? Orang kata hari ni hari unta Allah minum air. Jangan seorang pun pergi dekat kawasan air tu. Tapi dia melampaui batas. Kan? Bukan setakat dia ambil air tu, dia bunuh naqatullah. Kan? Apabila macam tu, dia termasuk orang yang tagha, melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit yang paling celaka di antara mereka melakukan kejahatan. Maksudnya kalau kita tengok ketika bangkit, maksudnya di hari kebangkitan nanti, dia di antara orang yang paling celaka sebab dia telah melampaui batas. Jahat. Kalau kita jahat juga kalau dia pergi pegang unta ke, dia jahat lagi dia bunuh. Dia bunuh. Jadi kalau kita tengok manusia hari ni, tiga beradik ke berapa beradik dia bunuh ayah kan? Sebab ayah dia buat tak cantik pada mak dia. Dia kongsi idea bunuh ayah. Melampaui batas. Dia tu manusia. Kan? Walaupun jahat ayah tu, tapi bukan itu caranya manusia membalas buruk kepada keluarga ayah dia. Dia tu kalau ayah dia tak ada dia kat dunia ni. Tapi itulah manusia. Apabila dia melampaui batas, apa yang dia buat tu jauh daripada akal. Sebab masa tu dia tak berakal. Dia tak guna akal. Kan? Jadi kalau kita tengok hari ni, banyaklah orang-orang yang melampaui batas. Tapi Allah bagi lagi masa, tak mati lagi dia supaya dia bertaubat. Kan? Bertaubat. Akhirnya mungkin dia akan kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Selamatlah. Kan? Jadi di sini hanya disebut secara ringkas saja. Nabi Saleh, utusan Allah, berkata kepada mereka, biarkan unta betina kepunyaan Allah dan juga minumannya. Ini cerita ni, ada hari yang Nabi kata jangan kacau dia, biar dia minum air tu, sebab hak dia hari ni. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Tapi kaum dia kata apa? Lalu mereka mendustakan, disembelih unta itu, maka Tuhan membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, maka Allah sama rata mereka dengan tanah. Maksudnya hancur. Kalau Fir'aun masuk dalam laut, kalau kaum Samud ni hancur, habis, tak ada tinggal waris, tak ada seorang pun, semua tak ada, semua dimatikan oleh Allah. Wala yakhafu uqbaha, Allah yang menghancurkan mereka itu, Allah tak takut pun dengan tindakan Allah tu. Maksudnya sebab Allah tu maha kuasa. Tak adalah Allah kata, nanti pok-pok ni Allah balik kat aku ke, macam tu kan. Wala yakhafu,
Kan? Dan Allah tidak takut dengan akibat tindakan. Contohnya kalau kita tengok budak-budak yang bunuh ayah dia tu, lepas dia bunuh dia takut. Takut dia kena pergi bawa mahkamah ke dia bunuh balas bunuh. Dia akan takut kan? Alah kesiannya. Kejap. Yakni di sini Allah membuat perumpamaan mengenai orang yang melampaui batas dan berbuat aniaya. Tidak mau mensucikan dirinya dari pencemaran kufur dan maksiat dengan menyebut kisah Samud. Di sini kisah Samud. Nanti kita akan jumpa kaum Ad, kita akan jumpa kaum Fir'aun. Sebaliknya mereka telah mendustakan Nabi dan disebabkan mereka melampaui batas. Ada baik dia pada anak kita solat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau kita tengok dalam rujukan lain, dia mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha. Kita lihat kepada diri kita macam mana Allah menentukan mata kita ada dua, telinga kita ada dua, tangan kita ada dua, kaki kita ada dua. Sawwaha. Boleh imbang. Ada lelaki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Di semua tu kalau kita lupa sekejap Allah, kita tengok badan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Adakah dengan melihat diri kamu tu kamu tak nampak? Tak nampak ke kawasan Allah, tak nampak ke kehebatan Allah, tak nampak ke unik di kita. Tengok tangan, unik kan? Kalau sakit satu je, semua lain asal sakit. Kan? Wa nafsi wa ma sawwaha. Di sini dia kata kat sini nafsi wa ma sawwaha, maksudnya dengan ada akal, dengan nafsu jiwa tu, ya Allah jadikan kita manusia ni dengan sempurnanya Allah sempurnakan kejadian manusia. Allah bagi pula fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, ilhamkan. Kan? Jadi dengan ada akal dah comel dah, Allah bagi pula akal. Allah nak suruh kita guna akal tu membezakan mana baik dan mana buruk. Okey. Kata apa dah semua. Kemudian Allah tak takut pun dengan apa yang Allah buat pada mereka, sebab Allah tu maha kuasa. Kemudian kita tengok lagi, diceritakan bahawa dengan tiba-tiba telah bangkit seorang daripada mereka yang celaka. Maksudnya dalam ramai-ramai yang benci kepada apa yang dibawa oleh Nabi Soleh tu, nama dia membunuh unta kepada Allah, nama dia Kuda bin Salib, yang juga ada diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Qamar. Dalam surah ni Allah cerita macam mana dia fakazzabuhu fa'aqaruha. Dalam surah Al-Qamar juga fanadau sahibahum fata'aqa fa'aqar. Kan? Mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta kemudian membunuh. Jadi bukan seorang buat kerja ni, dia berkompromi dengan buat-buat. Dia tak suka kepada Nabi Soleh. Wanadau fasahib. Maksudnya dia atur. Dia intai bila akan sampai unta tu tempat air tu. Dia tak beritahu ramai. Dia hanya beberapa kumpulan, beberapa orang dalam satu kumpulan untuk membunuh. Nabi SAW menjadi utusan Allah dan berkata pada kaum Samud, biarlah unta betina kepunyaan Allah itu serta maksudnya guna telaga yang hak Allah bagi. Satu hari giliran kamu, satu hari giliran unta. Kan? Seperti mana dalam surah Al-Syu'ara, hazihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Dan unta mesti minum air dan kamu pula mesti minum air pada hari yang ditentukan. Nabi Soleh dah cerita dah. Allah kata hari ni hari siapa air. Hari ni hari unta,
besok hari engkau. Semua dah cantik dah. Tapi mereka melampaui batas. Bermakna unta betina yang ditetapkan oleh Allah untuk minum bergili-gili dengan kaum Samud pada sebuah telaga. Sehari untuk unta, sehari yang lain untuk kaum Samud. Lalu mereka mendustakan Nabi Saleh dengan menetap fa'aqaru, wa kadzabu fa'aqaru. Dalam surah 2 surah bercerita aqaru. Kalau kita kata zibih, kalau zibih itu maksudnya hari korban, kita bismillahirrahmanirrahim. Kan? Lepas tu kalau kita tengok syarat dia pun tak boleh angkat. Maksudnya kalau letak tu sep. Kan? Aqaru ni dia tetap. Dia tetap sampai mati. Maka Tuhan menghukum mereka dengan membinasakan mereka disebabkan dosa mereka dan kejahatan mereka. Walaupun yang tetap tu tak semua, tapi yang lain tu tak menghalang, akhirnya dosa semua. Semuanya mati, binasa disamaratakan dengan tanah, tidak seorang pun yang terselamat. Dan Allah tidak takut. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak takut akibat dari kebinasaan dan kematian mereka tadi, sebagaimana takutnya seorang pembesar negeri, raja-raja di atas kematian rakyatnya yang mereka lakukan bagi menerima risiko. Lain dah kalau seorang pemimpin, dia bunuh rakyat dia, ada lagi hak yang tak mati, akan bangkit. Kan? Akan bangkit disebabkan raja tu membuat zalim. Allah Ta'ala tidak akan diganggu-gugat mengenai apa yang dilakukannya. Kat dunia pun Allah tak rasa takut, apatah lagi sampai pada hari pembalasan yang hakikatnya lagilah kita boleh lihat semua takut nak bercakap. Kan kalau kita belajar baca surah Amma Yatasaalun kan, macam mana suasana malaikat pada hari pembalasan tu dia berbaris, la yatakallamuna illa man azna lahu rahman. Semua tak bercakap kecuali orang yang diizinkan oleh Allah saja. Bayangkan. Kan? Jadi kita tengok dalam surah 5 ayat 15 ni, 15 ayat saja boleh meyakinkan pada kita apa yang kita buat hari ini ialah Allah akan balas. Kan? Allah akan balas. Ustazah, apa hikmah dari wudu? Kenapa? Sebab apa? Ada ulama mengatakan itu ta'budiyah. Kalau kita tak kentut pun kena ambil wuduk. Tapi biasanya kajian mengatakan daging tu dia panas. Masalah apa? Panas pun panas, dia makan dia akan keluar angin. Kalau tak keluar angin pun ta'budiyah. Contohnya kalau kita belajar fiqh, khuf, kan? Musim sejuk, kita ambil wuduk semua sekali basuh kaki, lepas tu kita pakai khuf. Kan? Satu hari satu malam. Kalau kita tak musafir. Kalau kita kentut ke kencing ke, kecuali kita nak haid ataupun mandi hadas bersalah, kena cabutlah. Kalau tak, kita sampai tahap nak basuh kaki, Campur kita je. ambil kaki tu Campur je. macam tu. Sebab sejuk sangat. Dia benarkan. Kalau hatta macam tentera kan, tentera dia kalau nak cabut kasut dia tu ambil masa lama. Kebanyakan dia akan gunakan manfaat kelebihan pakai khuf tu. Dan kasut tentera sememangnya kuat. Dia punya ikatan tu kan. Lepas tu kalau dia berjalan ke memang tak koyak lah. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau tak musafir 1 hari 1 malam. Maksudnya kalau kita tengok kalau dia main dia tak payah basah pun. Bawah tu sampai atas ni je. Kan? Sedangkan yang duk main kat kena kasut, kena pasir ke, kena rumput ke bawah, itu tak ta'budiyah. Macam soalan tadi lah. Kan? Kalau kita kenapa tak kongsi je? Kan? Tapi itu arahan Allah kepada Nabi Allah Saleh. Jadi apa arahan Allah itu kena ikut. Kena ikut. Macam kalau kita ni, umat Nabi Muhammad ni banyak dah yang cantik. Kalau Bani Israel dulu, kalau najis kucing, kan, dia tak ada pakai, kena gunting. Najis tu dia tak ada basuh. Tapi datang syariat Nabi Muhammad,
najis ini kena kalau mukhaffafah ke mughallazah ke mutawassithah ke. Tapi Bani Israel dulu kalau kita bunuh juga. Macam kita boleh maafkan, bayar diat ke, kan. Jadi kalau kita tengok apa panggil syariat-syariat Nabi Allah Bani Israel itu kan ramai di antara dia Allah bagi jadi nabi kan. Dengan syariat Nabi Muhammad, kita ni masya-Allah Allah banyak dengan. Jadi kita sangat-sangat bersyukurlah dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak teruk, tak Ya. Sebab tu Allah tahu apa yang dia buat tu memang sesuai dengan umat dia ketika itu. Jadi maksudnya kalau kita maksud kenapa tak kongsi, kita tengok pada arahan Allah. Macam tadi ada yang contoh kita kata tawaf 7 keliling. Sa'i pun 7. ada orang dikira tu 1, 2 sampai letih dia bawa cucu dia umrah. Masa tu dia buat umrah. Masa orang baca dia kata macam senang je. Sampai balik ke hotel lembek cucu dia. Sebab nenek dia salah tidur. Padahal kalau sini kan kalau kita start daripada Sa'i mana? Safa. Safa Marwah 1. Ni 2. Balik 2. Ni 3. Kan? 7 betul dia. Ya. Jadi 14. Jadi 14. Kan? Lepas tu kalau dia kenapa? Semua tu adalah itu syariat yang telah ditentukan buat haji kepada Nabi Allah Ibrahim. Terus kita mengambil apa disyarat. Kalau benda yang kita boleh fikir adalah hikmah dia. Kalau tak jumpa kita kata apa? Ta'abudiyah. Allah suruh itu ta'abud. Ta'abudiyah kita dengan Allah Ta'ala.